Ini kisah 5 dinar. Beratnya adalah 21.25 gram. 5 dinar ni boleh buat apa? Jom saya tunjukkan. Pertama, berkahwin. Kumpul sampai 4 keping 5 dinar. Kita boleh kahwin tanpa hutang. Kedua, deposit rumah. Kumpul sehingga 5 keping, kita boleh beli rumah. Ketiga, sebagai dana kecemasan. Kumpul sampai 6 keping 5 dinar. Apabila kita susah, kita tidak menyusahkan orang lain. Yang keempat, sebagai dana pendidikan anak-anak. Kumpul 6 keping, anak kita boleh belajar tanpa hutang di universiti nanti. Dan yang terakhir, sebagai dana persaraan. Kumpul sehingga 30 keping, bila bersara, kita boleh bersara dengan selesa. Jadi, letak matlamat yang jelas, maka emas akan membantu kita mencapai setiap matlamat keuangan yang kita inginkan. Simpan emas dengan ilmu, insya-Allah pasti tercapai matlamat. Bagi tuan-puan yang nak memulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau rujuk pin video di profil untuk langkah mudah bagi memulakan simpanan emas yang pertama. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.